Selamat kembali. Hari ni kita nak tengok sesuatu yang nampak sangat menarik. Macam satu dashboard canggih kan? Inilah mungkin rupa pembantu penyelidikan AI peribadi kita pada masa hadapan. Jom kita bedah siasat sama-sama. Pernah tak rasa macam ni? Tengah buat kerja atau assignment, browser dah ada berpuluh-puluh tab. Fail PDF sana-sini, nota pun entah kat mana. Semuanya berselerak. Las-las, pening kepala dan kerja pun tak jalan. Kita semua pernah lalui kan? Nah, bayangkan kalau semua kekacauan tu kita boleh susun dalam satu tempat macam ni. Inilah dia, satu ruang kerja digital yang kemas. Bukan setakat tempat simpan fail tau, tapi tempat di mana semua bahan kajian kita tu seolah-olah hidup dan kita boleh berbual dengannya. Kalau kita perhatikan betul-betul, susun aturnya sangat logik. Dia mengalir dari kiri ke kanan. Senang je nak faham. Secara asasnya, ada 3 langkah utama. Input, proses dan output. Jom kita tengok satu-satu. Okey, kita mula dari kiri. Panel sumber. Anggap je ni macam perpustakaan pribadi kita. Ini peringkat pertama iaitu input. Sinilah kita kumpulkan semua bahan rujukan kita. Artikel, video, apa saja. Senang, semua ada kat satu tempat. Dan yang bestnya, dia bukan untuk artikel je. Tengok ni, kita boleh masukkan fail PDF, link laman web, nota teks. Video dengan fail audio pun boleh. Siap boleh import terus dari Google Drive lagi. Memang betul-betul satu pusat untuk semua jenis bahan. Okey, dah kumpul bahan, kita gerak ke tengah pula. Panel chat. Sinilah magicsnya berlaku. Bahan-bahan yang kita dah kumpul tadi tu, kita bukan biarkan macam tu je. Sebaliknya, kita mula berinteraksi, kita mula berbual dengan dia. Inilah yang best. Proses kaji selidik kita dah tak pasif lagi. Ia jadi macam satu perbualan. Kita boleh tanya soalan, contohnya, apa poin utama dari artikel ni? Atau buatkan ringkasan untuk video ni. Kita juga boleh suruh AI tu carikan kaitan antara beberapa dokumen. Pendek kata, dia tolong kita hadam maklumat. Dah kumpul, dah analisis, lepas tu apa? Jom kita ke panel paling kanan, studio. Sinilah tempat kita hasilkan sesuatu. Semua idea yang kita dapat dari perbualan dengan AI tadi, kita tukarkan jadi sesuatu yang kita boleh guna. Macam syarikat penerbitan mini kita sendiri. Dan cuba tengok pilihan output dia. Banyak betul. Kita boleh buat ulasan audio atau video, peta minda untuk nampak gambaran besar, laporan formal, kad imbasan untuk ulang kaji, kuis dengan infografik pun ada. Bayangkan, dari bahan mentah, kita boleh hasilkan macam-macam benda kreatif dan berguna. Jadi, kalau kita ringkaskan balik, aliran kerja dia sangat mudah tapi berkuasa. 3 langkah je, kumpul bahan, analisis dengan AI dan cipta output. Satu aliran yang lengkap dari A sampai Z untuk tukarkan maklumat mentah kepada hasil kerja yang siap. Sekejap. Ada satu benda kecil yang saya perasan kat panel studio ni. Tengok notis tu. Dia kata, anda telah mencapai had infografik harian anda. Ini macam bagi bayangan yang mungkin ada model freemium kan? Guna sikit-sikit percuma, tapi kalau nak guna lebih, kena bayar. Biasalah tu untuk alatan macam ni. Okey, jadi apa kesimpulan besar dia? Ini bukan sekadar aplikasi nota biasa, walaupun nampak canggih. Sebab dia gabungkan 3 benda, sumber, analisis, AI dan penghasilan, ia jadi lebih dari itu. Ia jadi macam satu persekitaran pemikiran yang lengkap, bukan lagi alat untuk simpan maklumat, tapi alat untuk kita berfikir dan membentuk idea. Dan ini yang membawa kita kepada soalan paling penting. Kenapa semua ini penting? Apa kesannya pada kita semua? Bila ada alat macam ni, yang AI dia tu rapat sangat dengan cara kita belajar, adakah ia cuma buat kita jadi lebih laju, lebih efisien? Atau adakah ia sebenarnya sedang mengubah cara kita berfikir, cara otak kita buat kaitan antara satu benda dengan benda lain, cara kita hasilkan idea baru? Itu soalan besar yang saya rasa kita semua patut fikirkan.